Jika kita hanya ada simpanan tunai di mana-mana akaun, mutual funds dan saham, belum boleh kita kata dah ada pelbagai bakul atau pelbagai cabang. Atau orang putih kata diversified asset. Itu baru satu jenis sahaja yang kita panggil paper asset. Secara keseluruhan, ada 5 jenis atau 5 bakul aset sebenarnya. Yang pertama, aset atas kertas atau paper asset macam stocks, bonds, mutual funds dan lain-lain. Kebanyakan kita memiliki unit trust, simpanan di institusi pelaburan dan ada saham yang pelbagai. Yang kedua, komoditi macam logam, makanan dan sumber mentah macam minyak, gas dan kapas. Untuk komoditi ni, kami pilih emas kerana ia mudah disimpan, mudah alih dan kecairan yang tinggi. Yang ketiga, perniagaan sama ada perniagaan sendiri atau invest dalam bisnes orang lain. Public good dealer atau public good business owner secara automatik ada aset ini. Menjadi penyimpan emas memang dah untung, tetapi menjadi pemilik perniagaan emas berganda keuntungannya. Yang keempat, mata wang digital seperti cryptocurrency. Tapi ingat ya, kita kena melabur dalam bakul yang kita ada ilmu atau yang telah diterima oleh penduduk setempat. Kalau hati kita kental dan dah ada ilmu, boleh cuba yang ini. Kalau tak, ada 4 bakul yang lain. Yang kelima, hartanah, kebun dan dusun yang memberi aliran tunai bulanan, bermaksud bayar loan bulanan lebih rendah daripada kadar sewaan yang kita letakkan. Dari nombor 1 hingga nombor 5, cuba cek kita dah ada berapa bakul. Kalau dah ada lebih daripada 1, barulah boleh kata kita dah diversifykan aset kita. Tak dapat semua, ada 3 dari 5 pun cukup. Setiap satu risikonya berbeza, keuntungannya pun berbeza. Jadi jom mula dengan bakul emas. Bagi anda yang berminat untuk mulakan tabungan emas serendah RM100 bersama Public Gold, anda bolehlah isi web biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.